ikhtiar kita ni tak ada boleh bagi bekas, tak boleh datangkan kan apa juga melainkan Allah. Allah yang bagi rezeki kan. Kita cuba jaga. Dalam kitab yang rezeki tu pakcik Tuan Ari baca, kalau sahabat yang dengar, dikatakan orang yang mana berkata memanglah Allah bagi rezeki, tetapi kalau tak kerja macam mana, orang-orang ni lah sebenarnya yakin pada usaha dia. Dan keakuan tu sangat tebal pada orang macam ni. Dan dia tak akan terima sekali pernyataan mengatakan Allah kan mana dia kata apa, Allah nak bagi rezeki kan, dia tak boleh terima. Dia kata kena usaha juga. Sebenarnya bukan dia nak cakap berlapis, dia benar-benar yakin pada usaha. Tetapi orang yang belajar iman, dia usaha, tetapi dia kata apa, memanglah kita kena kerja, kita kena usaha, tetapi yang bagi rezeki adalah Allah. Ini orang beriman. Cakap pun beradab, sahabat-sahabat. Kena beradab pada Allah. Allah sedang melihat mematikan kita hari ini.